satu benda pasal investment kan. Terbaru saya tengok ialah isu dalam government sekalipun. Saya tengok dari segi contoh konteks. KWAP buat investment dekat Indon untuk e-fishery kan. Rugi kan berapa ratus juta, dekat 200 juta. Lepas tu pada sama juga saya tengok juga yang terbaru tabung haji, investment silap kan, management dan sebagainya. Jadi angle-angle ni kenapa saya share, menunjukkan salah satu sudut, iaitu investment is a part of making money sebenarnya, truly, betul tak? Sebab kalau kita perhatikan dari segi konteks tertentu, dari segi investment wise tu sendiri, jadi boleh kata sebenarnya utama dia ialah investment. Jadi kalau kita tengok siapa yang so-called ialah orang yang behind benda tu, ialah dah tentu orang yang ada due diligence ataupun dia faham certain way untuk invest dan sebagainya. Dan ada atas berbagai sebab lah, mungkin misleading, mismanage dan sebagainya, ataupun memang ada tujuan memang nak sakau ke apa, kita tolak tepi. Tapi point dia ialah investment tu is a big thing. Sama juga kalau kita orang biasa macam saya, rakyat marhain kan, orang biasa, ialah fokus utama kita ialah be able untuk invest juga. Okay, be able untuk trade dan invest. Jadi kalau tengok benda ni, kalau you talking about pasal opportunity, semua orang ada opportunity, dan opportunity kita accessible pada kita lah. Sebagai contoh ialah exchange traded funds, ataupun stock markets, ataupun crypto, even forex, even gold, oil dan sebagainya, through different basket ataupun through different platform. Jadi apa yang saya nak sampaikan sebenarnya ialah, kalau you pernah kena scam sebelum ni, tak kisahlah kena scam oleh sebab kan, previously saya dengar pasal quantum metal, apa lagi dengan yang siapa yang janggut panjang tu kan, saya dah lupa dah dia. Okey, dan pada sama juga tak adalah directly, mungkin indirectly through termasuk silap platform. Saya bukan calling out people kat sekarang ni ataupun calling out certain brand, tapi saya bagi tahu ialah situasi yang berlaku. Satu, saya rasa you did the right thing. So kenapa aku cakap benda tu betul? Sebab ialah investment, betul tak? Kita looking forward investment punya opportunity. Jadi kalau kita talking back pasal konteks investment tu sendiri, lack of investment opportunity masalahnya. So it's not your fault. Okay, bukan salah you ialah terkena scam sebagainya. Jadi soalannya pula, takkan semua scam, takkan semua benda tak betul. Ada the right way. So the right way ialah buat secara structured, okay, secara systemized, secara framework, okay, dan fokus kepada ialah risk management. Selamatkan modal dulu, sebab modal tu kalau kita trading, okay, kalau kita selamat modal, kita loss dan kita dapat selamatkan modal, itu kita boleh trade balik. Berbanding ialah kita trade loss semua, kena ambil modal baru, cold hard earn cash, itu lagi sakit lah. Jadi point dia ialah kena ada risk management. Of course lah, kena identify standard lah kan, macam mana to identify trend, entry point, exit point, kalau profit nak buat apa, kalau loss nak buat apa. That's the whole game dia sebenarnya. Jadi dalam kes ni, bagi siapa lah yang betul-betul nampak apa yang saya cuba sampaikan dan based on observation dalam, I'm not talking about domestically, mungkin pada sama juga you boleh tengok internationally, ialah investment is one big vehicle dan opportunity pada everybody. Cuma tinggal kita lah nak ambil benda tu secara macam mana, dan apakah environment yang support kita, apakah mentor yang bantu kita. That's how you go about it kan. Jadi dalam konteks ni, trading lah salah satu caranya. Okay, saya memang fokus pada exchange traded fund dan juga kontrak. Jadi itu one of the way. Alright, dalam 20 tahun lebih dah sekarang ni pun, yelah, glad I came to conclusion yang daripada dulu lagi lah kan, ialah trading, investing is one big thing, dan bila makin lama makin jelas ni. Just a personal sharing pada saya lah. Rugi lah kan kalau kita tak nampak angle ni. Sebenarnya benda tu macam wujud depan mata, tapi somehow ialah tak nampak, dan disebabkan oleh banyak information ataupun laluan, ataupun mungkin tak ada very structured pathway yang betul-betul jelas. Alright, kalau looking forward, join lah saya. Saya akan tunjukkan cara dia jugalah sebenarnya. Alright, jumpa lagi.